Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Okey, kali ini kita berjumpa kembali di dalam Tari Zoom Channels. Apa yang menarik hari ini? Yang menarik hari ini di mana Abang Bomba beraksi di dapur. Jangan teman-teman ingat Abang Bomba terror beraksi di luar saja semasa kes-kes kecemasan dan operasi. Namun dekat dapur boleh champion. So hari ini Abang Bomba Tari nak buat masakan yang simple-simple. Ini adalah pucuk paku masak lemak cili api. So apa yang best, apa yang menyihatkan tentang menu ni di mana tadi tak guna santan, tadi guna ni susu cair ideal. Dan juga tadi goreng kembung sikit dan juga goreng ayam sambal sikit. So nak bagi dia belaga, nak bagi dia belawan, lepas ni nak tumbuk sambal belacan. Jadi tak nak cerita panjang, air liur pun dah lecik-lecik. Masa hari Jumaat ni naik, so masa pendek sebab Malanggang pun nak prepare nak pergi swimming. Jadi teman-teman semua jangan curang, support, like, share dan juga komen Tari Zoom Channels. Wallah. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Okey, kali ini kita berjumpa kembali di dalam Tari Zoom Channels. Apa yang menarik hari ini? Yang menarik hari ini di mana Abang Bomba beraksi di dapur. Jangan teman-teman ingat Abang Bomba terror beraksi di luar saja semasa kes-kes kecemasan dan operasi. Namun dekat dapur boleh champion. So hari ini Abang Bomba Tari nak buat masakan yang simple-simple. Ini adalah pucuk paku masak lemak cili api. So apa yang best, apa yang menyihatkan tentang menu ni di mana tadi tak guna santan, tadi guna ni susu cair ideal. Dan juga tadi goreng kembung sikit dan juga goreng ayam sambal sikit. So nak bagi dia belaga, nak bagi dia belawan, lepas ni nak tumbuk sambal belacan. Jadi tak nak cerita panjang, air liur pun dah lecik-lecik. Masa hari Jumaat ni naik, so masa pendek sebab Malanggang pun nak prepare nak pergi swimming. Jadi teman-teman semua jangan curang, support, like, share dan juga komen Tari Zoom Channels. Wallah. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Okey, kali ini kita berjumpa kembali di dalam Tari Zoom Channels. Apa yang menarik hari ini? Yang menarik hari ini di mana Abang Bomba beraksi di dapur. Jangan teman-teman ingat Abang Bomba terror beraksi di luar saja semasa kes-kes kecemasan dan operasi. Namun dekat dapur boleh champion. So hari ini Abang Bomba Tari nak buat masakan yang simple-simple. Ini adalah pucuk paku masak lemak cili api. So apa yang best, apa yang menyihatkan tentang menu ni di mana tadi tak guna santan, tadi guna ni susu cair ideal. Dan juga tadi goreng kembung sikit dan juga goreng ayam sambal sikit. So nak bagi dia belaga, nak bagi dia belawan, lepas ni nak tumbuk sambal belacan. Jadi tak nak cerita panjang, air liur pun dah lecik-lecik. Masa hari Jumaat ni naik, so masa pendek sebab Malanggang pun nak prepare nak pergi swimming. Jadi teman-teman semua jangan curang, support, like, share dan juga komen Tari Zoom Channels. Wallah.